Di sebuah kampung Melayu di Kepulauan Riau, suasananya tenang dan penuh dengan rasa damai. Kampung itu terletak di tepi laut, dengan rumah-rumah kayu bertiang yang tersusun rapi menghadap air biru kehijauan. Atap zinc dan daun nipah berkilau lembut apabila disinari cahaya matahari pagi. Di hadapan rumah, kelihatan pokok kelapa, pandan dan bunga kertas yang tumbuh subur. Ditiup angin laut yang sepoi-sepoi bahasa. Pada waktu pagi, bunyi kokokan ayam bersahut-sahutan dengan deruan ombak kecil. Para nelayan mula turun ke laut dengan perahu kecil bermotor. Ada yang menjala ikan, ada yang memasang bubu. Kaum ibu pula sibuk di dapur, menyediakan sarapan seperti nasi lemak, ikan goreng, sambal belacan dan kopi panas. Bau masakan bercampur dengan udara laut, mencipta aroma yang sangat khas dan menggugah selera. Menjelang tengah hari, suasana kampung menjadi lebih hidup. Kanak-kanak bermain di tepi pantai dan di bawah rumah panggung. Berkejak-kejak bermain guli, layang-layang dan kadang-kadang terjun ke laut cetek untuk mandi. Orang-orang tua duduk di pangkin, berbual tentang hasil laut, cuaca dan kisah lama sambil menghirup teh. Ada juga yang menganam pukat atau memperbaiki jaring ikan. Pada sebelah petang, para nelayan pulang membawa hasil tangkapan ikan kembung, sotong, udang dan ketam. Penduduk kampung saling membantu menyiang ikan dan menjemur hasil laut. Sebahagian ikan diasinkan atau dibuat ikan kering. Satu amalan turun-temurun masyarakat Melayu pesisir. Di surau kecil kampung, kedengaran suara kanak-kanak mengaji Al-Quran, menambah rasa tenteram pada suasana petang. Apabila senja tiba, langit di Kepulauan Riau berubah warna jingga, merah dan ungu memantul indah di permukaan laut. Selepas solat maghrib, keluarga berkumpul di rumah, makan malam bersama sambil bercerita. Ada malam tertentu, penduduk kampung berkumpul untuk kenduri, marhaban atau latihan kompang, mengekalkan adat dan budaya Melayu yang kaya. Malam di kampung itu sunyi, tetapi menenangkan. Bunyi cengkerik dan ombak menjadi irama semula jadi. Di bawah langit penuh bintang, kampung Melayu di Kepulauan Riau terus hidup dengan kesederhanaan, gotong royong dan keakraban. Satu warisan yang dijaga dari generasi ke generasi.